小度小度，在哪？可以播放英文歌吗？Tak ada nyanyi lagu Apa tu English. shout tu shout tu? Nama dia. Charlie Puth. Hmm. Look at me now. Look at me now. Saya minta dia nyanyi lagu English. Dia pun bagi. Sekarang banyak hotel-hotel dekat China dia ada yang 4 star semua dia pakai AI. So maksudnya apa? Semuanya smart lah, smart room. Saya suruh dia buka TV pula. 小度小度，来喽！打开电视。好的，为你按下电视的开关键。 Dia buka TV. Oh my god! 小度小度，打开窗帘。已经打开窗帘。 Teknologi. So ni banyaklah hotel-hotel yang canggih macam ni kat China. Especially kalau you nak trip, kita akan pilih hotel-hotel yang bertaraf macam ni lah, insyaAllah. Sama ada kita bawa betul-betul dalam budaya, duduk di kampung homestay yang bagus, ataupun kalau kita terpaksa ambil hotel, kita akan ambil, insyaAllah pilih hotel yang terbaik yang boleh sediakan keselesaan untuk customer kita. Language macam mana? Language sekarang ni bahasa Cina sahaja. Belum lagi dia international. Tapi bolehlah berlatih. Saya akan ajar dalam bas ataupun boleh pakai Google Translate. Dia cakap, dia akan dengar. Shout to open bathroom light.